Saya harap anak Sabah buka mata lah. Sabah ni saya tak cerita banyak lah. Saya cerita sikit sudah lah. Saya yakin kempen tengah berjalan, tengah sedap, tengah menarik. Dan saya yakin lah. Revolusi anak negeri Sabah akan diterjemahkan dalam kotak undi. Itu saya yakin lah. Kau setuju tak? Revolusi anak-anak negeri Sabah. Cuma tadi adalah Datuk Ron hantar kat video. Saya tengok ada seorang penyokong warisan. Penyokong warisan buat video. Dia bantai Sir lah. Dia kata, Sir tak layak bercakap bagi negeri Sabah. Dia kata, walaupun isteri Sir orang Sabah, kalau isteri Sir tu layak bercakap orang Sabah, layak bercakap. Tapi Sir ni orang Semenanjung tak layak bercakap negeri Sabah. Kepada mereka-mereka ni, parti politik macam warisan apa semua ni, guna otak sikit lah. Guna otak sikit. Kepada budak-budak warisan, guna otak sikit. Aku kempen ni suruh tolak PH, suruh tolak BN, suruh tolak JRS tau. Fahamkan betul-betul tu. Jadi kepada budak-budak warisan ni yang nak menyalak macam anjing ni, engkau kempen-kempen je lah. Aku tak petik warisan tau. Aku petik tolak PH, tolak BN, tolak JRS. So fahamkan bahasa betul-betul. Aku layak bercakap pasal negeri Sabah. Bukan pasal aku orang Sabah, tapi aku ni memang pengulas politik. Aku tahulah berbanding dengan korang ni. Korang baru je muncul. Jadi kau kalau warisan, kau buat kerja warisan lah. Tak payahlah nak sibuk-sibuk pula. Nak petikaikan orang tu pula. Suka hati akulah aku nak cakap apa. Faham? Budak-budak warisan. Kau kempen je lah. Orang kat sini dah tolong bantu kau kempen. Suruh tolak PH, BN dengan JRS. Lagi nak menyalak macam anjing pula. Tak payah nak menyalak macam anjing lah. Teruskan kempen korang tu. Revolusi. Fahamkan bahasa betul-betul. Tapi kalau sekali lagi buat, kau tengok. Tak masuk gear 5 lagi ni. Dia saya tahu lah dia masuk air ke apa kan. Sebab dia cakap saya tak layak sebab cerita pasal ni lah, pasal nasi bungkus RM5. Kita cerita daripada pengalaman. Saya yakin dia bukanlah semua negeri Sabah. Macam saya cakap, bukan seluruh negeri Sabah, bukan. Banyak tempat-tempat di pedalaman, itulah realiti yang berlaku. Isu roti gardenia, isu nasi bungkus. Kan saya dah bagi tahu. Kita ni mampu beli sabun sebekas tau. Kat tempat-tempat pedalaman ni, dia orang pakai plastik aiskrim. Plastik aiskrim. Sabun tu dicatu-catu. Sebab tak mampu beli. Kalau sabun tu belah RM1, dia catu-catu pakai plastik aiskrim. Ini realiti dia. So kalau orang nak bercakap, selayaklah bercakap sebab aku dah tengok depan mata aku. Bukan aku tak tengok, aku nampak. Dan ini juga satu cabaran kepada anak negeri Sabah. Sampai bila nak macam gini? Ini sebab saya tekankan revolusi. Revolusi anak negeri Sabah. Kebangkitan anak negeri Sabah. Kita tak nak benda ni berulang lagi. Bukan untuk engkau, tapi untuk masa depan anak, cucu, cicit engkau. Jadi, selayak bercakap. Jangan aku cakap aku tak layak. Aku cakap, layaklah aku cakap. Dah lah bini aku orang Sabah. Revolusi. Jadi, dan satu lagi saya nak pesan. Kau tak payahlah main sentimen anti Malaya. Kita tak ada masalah pun. Tak pernah orang Semenanjung Malaya ni ada masalah dengan Sabah Sarawak. Tak pernah. Tak pernah. Jadi tak payah gunakan kempen anti Malaya. Parti politik lah bodoh. Apa yang bangang sangat ni? Kau nak kempen kat Sabah, kempen lah. Tapi bukanlah kempen kau anti Malaya. Tak ada kena-mena dengan kami orang Malaya ni. Kau cakap lah tolak parti lah. Bukan tolak Malaya, tolak parti. Kita duduk dalam negara ni, kita kan aman harmoni ni. Orang Sabah datang, orang Sarawak datang, tak ada masalah pun. Kita pun pergi sana pun tak ada masalah. So jangan gunakan kempen tolak Malaya, anti Malaya. Bukan anti kami buat apa. Tolak parti lah. Tolak parti DAP, tolak parti PKR, tolak parti PA, tolak parti lah. Matang sikit, cerdik sikit kalau nak berpolitik. Jangan bebal sangat. Okey, itulah tegur je, tak marah.